Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Sharifuddin bin Ishaq. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat penerangan mengenai bahasa, akal budi dan falsafah Melayu dalam pembentukan identiti dan persepsi dalam masyarakat. Pembentangan ini akan menjawab dua persoalan utama, iaitu yang pertama, bagaimana bahasa mempengaruhi pembentukan identiti seseorang, dan yang kedua, bagaimana bahasa tersebut boleh menimbulkan persepsi dalam masyarakat. Sebelum kita menjawab persoalan-persoalan tersebut, kita akan mulakan dengan memahami tiga konsep asas, iaitu yang pertama bahasa, yang kedua identiti, yang ketiga persepsi. Apa itu bahasa? Bahasa boleh dilihat sebagai alat komunikasi dan penyampai nilai budaya. Yang kedua, identiti yang merupakan ciri unik individu atau kelompok yang dibentuk oleh budaya dan juga bahasa. Dan yang ketiga, persepsi, merujuk kepada pandangan atau tanggapan orang lain terhadap seseorang berdasarkan tingkah laku, termasuklah gaya bahasa. Pertama sekali, perlu kita fahami bahawa bahasa bukanlah sekadar alat komunikasi, kerana bahasa adalah cerminan budaya, nilai dan jati diri sesuatu masyarakat. Penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian membantu membentuk identiti nasional dan budaya masyarakat. Okey, dalam konteks masyarakat Melayu, konsep akal budi memainkan peranan penting dalam membentuk identiti individu dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap seseorang. Okey, konsep ini juga dapat dilihat melalui karya kesusastraan dan hasil seni bangsa yang mengandungi nilai kebijaksanaan seperti hikayat hang tuah, pantun dan syair yang menjadi warisan nilai dan identiti Melayu. Maka, apakah yang dimaksudkan dengan akal budi? Akal budi dalam konteks Melayu merujuk kepada kebijaksanaan, kehalusan jiwa dan keindahan dalam perbuatan, termasuklah pemikiran dan juga sikap seseorang, di mana akal budi ini mewakili cara orang Melayu berfikir dan berperilaku. Secara umumnya, bahasa yang digunakan melambangkan kepribadian dan identiti pemiliknya. Bagaimana pula dengan falsafah? Falsafah ini merujuk kepada pandangan, nilai-nilai prinsip dan tujuan yang menjadi landasan dalam mengambil keputusan, bertindak dan menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, kita lihat juga pandangan sastrawan berkaitan akal budi ini. Okey, budi ini menurut Zakbar ialah akal dan daya fikir untuk memahami sesuatu perkara dan kebolehan untuk berdalil serta menyimpulkannya secara rasional. Budi juga boleh dimaknakan sebagai kepandaian, keupayaan dan kebijaksanaan yang mampu melahirkan seorang yang budiman. Oleh itu, wujudnya perkataan akal budi, budi pekerti, balas budi dan sebagainya yang menandakan perkataan budi ini telah sebati dalam kehidupan masyarakat Melayu. Okey, mungkin sebab itu jugalah seorang cendekiawan ulung Melayu ini, iaitu Zakbar, seringkali mengangkat budi dalam banyak penulisannya. Okey, Zakbar juga selalu sahaja menyebut budi yang dikaitkannya dengan agama dan sikap orang Melayu. Oleh itu kita dapat lihat dengan jelas bahawa bahasa itu dapat dikaitkan dengan akal budi serta bagaimana akal budi membina identiti individu dalam sesebuah masyarakat, khususnya masyarakat Melayu. Kita juga perlulah memahami konsep kesantunan dalam berbahasa. Okey, kesantunan dalam berbahasa ini mencerminkan nilai-nilai murni dan budi pekerti seseorang. Okey, dalam masyarakat Melayu, penggunaan bahasa yang sopan dan beradab menunjukkan identiti individu yang berakhlak mulia. Okey, dialek, gaya sapaan dan struktur ayat dapat mencerminkan latar belakang budaya. Okey.
Dalam komunikasi sosial, kita dapat membezakan identiti seseorang itu melalui melalui bahasa yang digunakan. Kita perlu ingat bahawa persepsi terhadap seseorang itu boleh berubah hanya melalui satu ayat. Kerana bahasa yang digunakan mencerminkan sikap, tahap pendidikan dan penghormatan terhadap orang lain. Contohnya situasi di tempat kerja atau di pasar, gaya komunikasi di media sosial, di aplikasi WhatsApp dan juga surat-surat rasmi. Okey, berdasarkan contoh yang diberikan, kita dapat lihat dua jenis gaya komunikasi yang menggambarkan identiti yang berbeza. Okey, individu pertama hanya menggunakan huruf K sebagai mesej untuk menandakan setuju, dan yang kedua, individu tersebut menggunakan ayat yang lebih panjang, ya, terima kasih atas kerjasama tuan-puan, yang dilihat lebih sopan berbanding gaya komunikasi individu pertama. Seperti yang dikatakan tadi, cara seseorang bertutur itu boleh mempengaruhi bagaimana individu lain menilainya. Penggunaan bahasa yang kasar atau tidak sesuai boleh menimbulkan persepsi negatif, manakala bahasa yang sopan dan tepat meningkatkan imej positif seseorang. Ya. Teori kesantunan oleh Brown dan Levinson menjelaskan bagaimana individu menggunakan strategi bahasa untuk menjaga muka atau imej sosial mereka dalam interaksi. Okay, contohnya dalam perbualan harian, kita menggunakan kata sapaan seperti abang, kakak dan sebagainya untuk menunjukkan hubungan akrab dan mesra. Manakala dalam konteks formal, kita seharusnya menggunakan kata sapaan seperti tuan, puan dan juga encik. Dalam budaya Melayu, terdapat juga perkataan yang dianggap tabu, dan perkataan-perkataan ini digantikan dengan eufemisme untuk menjaga kesopanan. Penggunaan eufemisme menunjukkan sensitiviti budaya dan mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kesopanan individu. Okay, contohnya, perkataan mati diganti dengan meninggal dunia, berak diganti dengan buang air besar, dan juga jika dalam penggunaan dialek Kedah, bini diganti dengan isteri atau teman hidup. Okay, dalam interaksi sosial, kita juga sering diingatkan untuk menggunakan bahasa berlapik, supaya supaya dapat menjaga sensitiviti individu lain serta menunjukkan tahap kesopanan yang tinggi. Walaupun bahasa mempunyai kekuatan membentuk identiti, kita juga berhadapan dengan cabaran seperti pengaruh bahasa asing, sikap sambil lewa terhadap bahasa sendiri dan juga kehilangan nilai budaya dalam komunikasi harian. Setelah kita memahami bagaimana bahasa membentuk identiti dan persepsi, kini tibalah masanya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah tindakan yang boleh kita ambil untuk memartabatkan bahasa kita. Kita sedia maklum bahawa media sosial ialah ruang utama komunikasi masa kini. Namun, kita sering melihat penggunaan bahasa yang ringkas, rojak dan tidak mencerminkan nilai kesantunan. Sebagai individu yang bertanggungjawab, kita boleh mulakan dengan menaip mesej atau caption dengan ejaan yang betul, ejaan yang penuh, ya, dan menggunakan ayat lengkap dan sopan, serta mengelakkan bahasa kasar atau sindiran yang merosakkan imej diri dan bahasa. Kedua, pantun, peribahasa, karya klasik seperti syair atau gurindam bukan sekadar hiasan sastera, ya, malah mengandungi nilai moral falsafah hidup bangsa Melayu. Oleh itu, kita boleh menghidupkan semula nilai ini dalam aktiviti harian, misalnya melalui pertandingan pantun, sesi bacaan puisi atau menyelitkan peribahasa dalam ucapan rasmi dan tidak rasmi. Hal ini akan menghidupkan akal budi dalam komunikasi kita, kerana bahasa yang berkualiti melambangkan masyarakat yang berkualiti.
Dalam dunia akademik dan pentadbiran pula, penggunaan bahasa yang betul, sopan dan profesional mencerminkan tahap intelektual dan budaya sesebuah masyarakat. Oleh itu, kita harus menolak sikap acuh tak acuh terhadap tata bahasa dan kosakata, terutama dalam penulisan rasmi, laporan, surat menyurat dan juga dalam pengajaran di bilik darjah. Kerana bahasa tinggi bukan untuk menunjuk pandai, tetapi untuk menunjukkan hormat dan juga nilai ilmu. Kesimpulannya, bahasa membentuk identiti dan persepsi sosial. Yang kedua, akal budi dan kesantunan merupakan asas jati diri bangsa. Oleh itu, media dan masyarakat memainkan peranan penting dalam mengekalkan nilai-nilai ini. Sebagai warga negara, kita bertanggungjawab memartabatkan bahasa Melayu agar terus relevan dan dihormati. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.